Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke CA Cep Cep Channel 5306. Dough curry puff yang kita gunakan sangatlah sedikit dan bentuknya kecil seperti buah guli sahaja. Kali ini kita akan berkongsi membuat resipi curry puff mini kulitnya terlampaulah rangup atau dalam bahasa Inggerisnya mini curry puff super crispy pastry yang sangat comel dan montel. Tidak meresap minyak. Jom kita buat kulit curry puff rangup. Kita memerlukan 2 cawan tepung gandum ataupun 250 gram ya. Tepung beras sebanyak 25 gram ataupun 1/3/4 sudu makan. Kawan-kawan boleh menggunakan sudu makan yang macam ni ataupun kita pakai yang sudu metrik yang ini ya. Sama saja. Okey, tapi kita jangan isi sampai penuh sangatlah sudu ni. Okey. 1/3/4 sudu makan tepung ubi ataupun 25 gram ya tepung ubi. Kita gaul tepung gandum, tepung ubi dan tepung beras ya, supaya ianya bergabunglah. Okey kawan-kawan, kita masukkan 2 sudu makan margarine. Sekarang kita masukkan pula 20 ml minyak masak. Okey. Dan kita akan gaul lah semuanya. Kita gaul sehingga ianya menjadi seperti sebut roti. Okey. Ini gula ya. Sebanyak setengah sudu makan ataupun 10 gram. Ini garam sebanyak 2 gram ataupun 1/4 sudu teh. Masukkan 100 ml air dan kacau sehingga semuanya larut. Masukkan air sedikit demi sedikit ya. Masukkan keseluruhan air larutan gula tadi dan gaul hingga menjadi dough. Beginilah kita punya dough ya, yang telah kita uli tadi tu. Okey. Bentukkan dough menjadi bulat. Mudahkan kita menutup dough ni, masukkan dalam plastik bag yang bersih. Lepas tu kita tutup macam ni dan kita akan rehatkan selama 15 minit. Okey, sekarang kita akan membahagikan dough kita kepada beberapa bahagian. Dan saiz dough kita tu adalah sebesar buah guli ni. Ya, kecil saja sebab kita punya curry puff adalah curry puff mini. Okey, ambil dough ni. Lepas tu kita akan bahagikan kepada 4 bahagian. Macam tu dulu ya. Okey, ambil satu bahagian ni. Kita akan bagi dia jadi bentuk memanjang macam ni. Okey, kita akan bahagikan dia kepada 2 bahagian macam ni. Lepas tu kita bahagi. Ini bahagikan dia jadi 4 macam tu. 4 ya. Ini yang kecil ni nanti kita tengoklah macam mana nanti. Okey, bahagi. Okey. 2, 4, 6. Jadi 8 bahagian. Tiap-tiap satu ni. Okey. Apa juga kita buat yang tu. Lepas tu ambil ni, kita bentukkan jadi dia bulat macam ni. Okey. Okey, besar-besar macam ni lah kita buat. Okey. Alhamdulillah kita telah berjaya membentuk sebanyak 64 biji dough yang sebesar buah guli ni ya. Sekarang kita akan buat bancuhan gam. Ambil 1 sudu makan tepung gandum dan air. Kita bubuh dalam 3 sudu.
Dan kita akan larutkan ya. Kacau sehingga semuanya bergabung dengan sempurna. Okey. Untuk inti kari puff mini ni kita menggunakan serunding ikan kering. Ini ya. Saya telah buat pagi tadi. Okey. Kalau kawan-kawan tak mau buat serunding ni, boleh saja beli. Kan? Dan lepas tu kita buatlah kari puff mini ni. Okey. Kita taburkan tepung gandum di atas talam ni. Taburkan sedikit tepung gandum. Lepas tu kita ambil satu daripada kita punya dough yang telah kita bentuk tadi tu. Kita canai ke atas, ke bawah, sisi. Okey. Macam tu ya. Letakkan satu sudut kecil inti atau kita gunakan serunding, dan untuk memastikan dianya betul-betul tertutup rapi, kita bubuhlah gam tepung ni. Okey. Lah kita tutup macam tu. Okey. Kita pergi ke kanan. Sekarang kita pergi ke kiri pula. Okey. Dah jadi terbentuk ya. Tu kita bentukkan menjadi kari puff. Dan kita kelim seperti biasa. Okey. Jadi bentuk kari puff mini kita ni memanglah comel, cute, mute, kecil saja. Okey. Sekarang kita letakkan di dalam dulang yang telah kita tabur dengan tepung gandum. Kita akan goreng ya kuih kita ni. Okey. Panaskan minyak secukupnya. Masukkan kari puff sebelum minyak ini terlalu panas. Gunakan api yang sedang-sedang kecil sahaja untuk menggoreng ya. Bahagian yang sebelah ni dah nampak macam bertukar warna, bolehlah kita terbalikkan. Ya, kawan-kawan, apabila warna kari puff kita dah macam sedikit keperangan macam ni, bolehlah kita angkat. Dan kita akan letak di dalam penapis ya. Sebelum kita nak masuk kari puff berikutnya, kita pastikan minyak kita ni bersih ya. Jadi kita ini buang benda-benda asing ni ya, kita buang dulu. Okey. Pindahkan kari puff ke atas dulang yang telah dialas dengan kertas dapur. Kawan-kawan, inilah hasil kari puff mini yang telah kita buat dan bentuknya sangatlah cute mute, sebesar setengah tapak tangan, dan kulitnya tidak meresap minyak, dan apabila kita buka kita dapat lihat kulitnya berlapis-lapis. Inti serundingnya pula lembap dan padat. Kerangupan kulit kari puff mini ini boleh bertahan sehingga lebih daripada seminggu jika disimpan di dalam bekas kedap udara di ruang suhu bilik. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga kerana kawan-kawan sudi menonton video ini hingga tamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan. Kawan-kawan, jangan lupa untuk klik 2 lagi resipi yang enak di layar akhir video ini, iaitu kari puff telur hancur dan juga bubur Ashura ataupun Ashura porridge.